Alhamdulillah, setelah 5 bulan, kami berjaya mengkhatamkan surah An-Naba dalam kelas CIB eksklusif. Mari kita dengar feedback daripada pelajar-pelajar kami. Saya tak tahu apa makna-makna ni semua. Tiba masa saya dah belajar dengan Ustaz, Alhamdulillah sikit sebanyak tu ada perubahan. Setakat ni Alhamdulillah Ustaz, apa yang Ustaz terangkan, Alhamdulillah, daripada kita tak tahu, kita tahu kan. Saya dah ikut daripada kelas-kelas yang lepas. Ustaz ajar kita dengan mendalam apa yang ada pada setiap huruf tu, dan saya dapat belajar cara-cara nak lantunan qalqalah. Memang saya dulu feel qalqalah, sekarang ni bolehlah sikit-sikit, dan mendalami semua, lebih mendalam lagi lah hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah An-Naba, Ustaz. Alhamdulillah, berikut merupakan feedback-feedback baik daripada pelajar kami. Tapi tuan-tuan dan puan, kami tidak akan berhenti di situ sahaja. InsyaAllah, untuk kelas akan datang kita akan membincangkan tentang tajwid-tajwid di dalam surah Al-Fatihah. Okey, untuk kelas yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, kami tidak mengajar pada hukum-hukum yang umum sentiasa kita bincangkan. Tetapi dalam kelas ini, saya akan pergi satu persatu setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kita akan membincangkan tentang makhrajnya, sifatnya, dan kita akan belajar memperbetulkan sebutan-sebutan huruf di dalam surah Al-Fatihah, insya-Allah. Jadi jom bersama dengan saya dalam kelas Kuasai Tajwid Surah Al-Fatihah CIB eksklusif yang akan diadakan pada Januari dan Februari 2026 pada jam 8 malam dan 9 malam. Berminat? Tekan link sekarang.